Nombor satu, kita tahu nama sahabat. Kedua, matan hadis. Ketiga, perawi, siapa bawa hadis tu mai pada kita. Keempat, kedudukan hadis tu. Dan kelima, iaitu kalau kita boleh tahu hadis tu tak mana kita nak semak. Dan hadis tu mesti ada perbahasan ulang, rujukan dia. Rujukan. Bila kita jumpa rujukan, kita akan jumpa syarahan dia. Jadi itu adab kita baca hadis. Jadi bila satu orang tu baca hadis, kita pandu 5 ni ada tak kat dia? Tiba-tiba dia kata ada satu hadis daripada Nabi, dia tak sebut nama sahabat. Kita boleh lagi. Sebab nama sahabat kita tak kenal pun tak apa, dia pun mesti hadis. Lepas tu yang kedua, teks tu dia kena baca betul. Dia tak boleh kata ada satu hadis daripada Nabi, lebih kurang makna dia macam ni. Tidak boleh. Kita wajib pangkah dulu. Dia dah salah dah. Tak ada lebih kurang. Dia kena tepat. Kesimpulan tak apa. Dia kata hadis tu panjang, tapi kesimpulan dia saya bawa lagu ni. Kesimpulan tak apa. Lebih kurang tak boleh. Ataupun dia kata, saya pun tak pasti antara ingat dengan lupa. Saya belajar dulu. Tapi bila dia ucap tu depan, dia dah tak layak dah sambung hadis tu. Sebab yang mai tu semua atas ingatan dia, belum tentu betul. Yang kedua, dia sebut tak perawi. Sahabat tak sebut tak apa, perawi wajib sebut. Bukhari kah? Muslim kah? Lepas tu baru keempat. Kalau dia kata hadis tu riwayat Tirmizi, maka Tirmizi akan beritahu hadis tu apa status dia. Kita tak mahu orang lain beritahu, nak perawi tu sendiri beritahu. Tiba-tiba dia kata hadis ni ada dalam Tirmizi, lepas tu dia diam. Bermakna tak selesai kerja dia lagi. Dan kita tak boleh pegang hadis tu lagi. Ataupun yang bagusnya kelima, dia kata dalam Tirmizi, bab ni boleh cari. Dan Tirmizi syarah macam ni. Lagi best. Itu yang kelima. Disiplin macam hadis macam tu. Biar dalam khutbah jemaah, biar atas kubur sekalipun, kecuali kita boleh skip ni semua, kecuali hadis tu kita sebut aja, semua orang tahu. Tak apa, tak ikut urutan tu. Contoh macam mana? Contoh macam hadis kita baca, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua orang tahu dah. Hadis ni hadis Umar Al-Khattab, hadis ni riwayat Bukhari, riwayat Muslim, semua tahu dah. Tak apa. Itu hadis yang betul-betul famous lah. Tapi kalau tak macam tu, tak boleh. Dia kena